Betul ke jarang pakai spek, rabun makin teruk? Puan Hawa? Benar wahai anak muda. Ni Papa Zola jadi Mama Zila, Mama Zila jadi optometris. Okey. Kenapa boleh jadi macam tu? Mata kita bila bola mata dia dah panjang disebabkan oleh rabun, dia boleh memanjang lagi. Maksudnya rabun dia boleh bertambah lagi. Tapi rabun nak kurang tak boleh. Jadi kalau kita tak pakai spek, apa yang akan jadi? Mata kita boleh memanjang lagi. So bila panjang lagi, maka rabun pun makin bertambah. Lagi-lagi kalau umur dalam golden age. Apa tu golden age? Golden age manusia dari umur 6 tahun sampai ke 15 tahun. Dalam tempoh tu, tumbesaran mata akan jadi sangat rapid. Maksudnya sangat cepat. Jadi bila sangat cepat, mata anak-anak kita boleh memanjang dengan sangat pantas. Jadi power dia boleh bertambah dengan sangat pantas. 6 bulan sekali kadang-kadang boleh bertambah lagi 50, 100. That's why kena bawa anak kita cek mata seawal usia 3 tahun sebenarnya. 3 tahun. So macam mana rabun boleh terjadi? So, rabun ni dia boleh jadi disebabkan dua benda. Yang pertama adalah genetik. So, kalau mak dengan ayah pakai spek atau salah seorang yang pakai spek, ada tendensi untuk anak-anak dia pun ada rabun. Yang kedua, ada je yang jumpa kita atau datang kat kita, mak ayah tak pakai spek. Tapi anak bila kita cek ada rabun. Kenapa? Sebab ini yang ramai mak ayah risaukan, iaitu lifestyle. Okay, saya rangkumkan sebagai lifestyle. Sebab lifestyle ni dia ada banyak. Satu, penggunaan gadget tadi. Yang kedua adalah yang orang tak perasan kurang terdedah dengan matahari. Outdoor activity. Memang ada kajian yang menunjukkan kanak-kanak yang kurang terdedah dengan outdoor activity ni menyebabkan jadi rabun kepada anak-anak. Dan masalah ni dah makin meruncing dekat Malaysia. Okay? Dan dia bukan rabun jauh yang bola mata panjang. Dia bola mata dia tak cukup membesar, dia terbantut. Maksudnya bola mata tu kena normal. So dia tak boleh terbantut tumbesaran dia, tak boleh juga terlalu panjang. Bila panjang jadi rabun myopia, bila pendek dia jadi rabun nama hyperopia. So, kalau nak dapatkan pemeriksaan mata dan konsultasi penyelesaian terbaik, boleh datang di HS Optometris, mata sihat, kerja hebat.